Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 19 Disember 2025 Masihi bersama dengan 28 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Bukan 19 bengong. Bukan 19. Hari 12 hari ini hari Jumaat 12 hari bulan Disember 2025 Masihi bersama dengan 21 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.36 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Okey, daily report untuk hari ini. Tadi selepas buat video daily report kemarin, buat mana? Daily report tengok sini tak? Saya bermana saya relax, tenang, relax rumah lah. Saya tu pergi ke kedai tak? Tak pergi kedai betul mari tak? Tak pergi betul mari tak? Lah, tenang, relax lah. Masuk asar, semaya asar. Semaya maghrib dan semaya isyak di rumah lah. Lepas tu barulah. Semaya isyak tu baru saya terus dari pukul 8.40 tu baru saya pergi ke mana, ke rumah ni lah. Ke rumah arwah tu lah, tahlil arwah. Saya mati pada pukul 3.20 time. Mari dulu tu. Mari dulu lah. Mati kemana dulu? Hari Rabu, mati hari Rabu tu. Dah hari Rabu, mati pada hari Rabu. Petang Rabu. Lepas tu ada majlis tahlil arwah lah. Lepas selesai majlis arwah tu saya terus pergi kedai Fikri lah. Pasal tak makan jamu lah, pasal ngakak dia orang yang ramah sangat ke. Jadi saya duduk bertolak itu. Ada ramah orang tu, biar dia balik dulu. Akan terus pergi ke kedai Fikri lah. Mana tunggu lama-lama. Lepas tu minum malam tu biasa. Lepas tu ada naik sana lah. Lepas tu balik tu saya balik agak awal juga lah. Dalam 11.20 balik. Tidur lewat juga dalam pukul 1.20. Bangun pagi ni awal sikit ni. 15 minit pagi bangun terus mandi, makan sarapan sikit. Lepas tu biasalah balik main internet tu, main sengguk ngantuk tidur. Bangun pula pada pukul 12. Bangun 12 duduk main, ngantuk lagi, sambung tidur balik. Bangun pula pukul 1. Bangun mandi semaya bangun mandi tu terus bersiap-siap, terus pergi ke masjid untuk semaya pada Jumaat. Lepas selesai pada Jumaat tu saya terus pergi kedai biasa dah, kedai susu bakso tu kan. Makan nasi ayam tu lah. Jadi nasi ayam tu kan, nasi ayam campuran tu, nasi ayam gemprik tu lah. Lepas tu makan selesai makan tu terus balik ke rumah lah. Ada balik rumah tu, di depan masjid tu jumpa serempak dengan dia. Hantar bahagian tu. Saya terima bahagian tu pada pukul 2.26 petang dia. Terima bahagian tu lah. Lepas tu lepas selesai terima bahagian tu saya pun terus mari ke sini. Mari dah. Anda balik tu saya singgah ke rumah kandung saya tinggal bahagian tu di rumah kandung saya. Nanti pas ni saya pergi nak buat review lah kali ni. Pada video dari report ni saya nak pergi buat review sana. Tu bahagian tu. Bahagian siapa hari ni? Kopi Captain Pilot. Lepas tu saya pun main ke sini lah. Terus balik ke rumah pada pukul tu lah. Dah tempoh waktu. Lepas tu lepas tinggal balik tu terus main ke sini lah, main ke rumah. Dah balik sampai rumah dari pukul 3 gitu. Ketika 2.50 tu. Lepas
Lepas tu dia main sengguk-sengguk. Mengantuk. 3.50 tidur. Bangun pula pada pukul 5.10 saat ni. Terus mandi-mandi. Semaya subuh. Semaya asar. Lepas tu. Dah 30 minit ni terus. 5.30 minit ni terus buat video ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.